Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Okey guys, coach akan tunjukkan cara pengiraan tarikh lahir. Nah, kita gunakan tarikh lahir orang-orang yang famous dalam yang pada saat ni lah. Okey. Sekarang ni ada terfamous sekarang ni. Coach tengok ada cerita pasal Sembilu nah. Jadi Sembilu ni ada 3 orang. Yang pertamanya yang ada 4 orang lah yang famous, antaranya Yusuf Haslam, Awi Zainabdin dan Era Fazira. Nah, okey, kita akan pilih salah satu daripada mereka ni. Jadi coach rasa kita pilih tarikh lahir untuk Yusuf Haslam. Nah, okey, baik. Jadi Yusuf Haslam ni kita tahu sedia maklum dia ni adalah seorang pengarah dan juga pelakon. Okey, kita tengok tarikh lahir Yusuf Haslam. Tarikh lahir Yusuf Hassan. Okey, itu tarikh lahirnya 24 bulan 4 1954. Okey, 24 bulan 4 1954. Yusuf Haslam, YUSUFHASLAM, Yusuf Haslam, 24 April 4 1954. Okey, kita dapat cek 24 April 1954, 24 April 1954. Okey. Okey, baik. Macam mana cara nak kira? Mula-mula sekali anda buat macam ni, susunkan macam ni lah, bentuk macam ni. Okey. Okey, baik. Okey, tujuan kita kira tarikh ini adalah kita nak tahu dia punya karakter dia lah. Karakter dia. Dalam ni ada karakter, ada kekuatan diri, kelemahan diri dan juga ada berkaitan dengan kerjaya. Okey. Dalam video ni coach akan tunjukkan hal yang berkaitan dengan kerjaya. Okey, tulis ikut macam mana coach buat. Tulis nama anda, tulis tarikh lahir anda nah. Okey, jadikan 8 digit kat sini, 2468, 2222 nah. Dan jarak sikit. Okey, jarak sikit. Bagi anda yang lahir pada tahun 2000, yang lahir pada tahun 2000 tukarkan 00 menjadi 05. Okey, itu dia punya formula dia nah. Okey, baik, sekarang kita mula mengira. 2 tambah 4 dapat 4 tambah 2, 2 tambah 4 dapat 4, 5, 6. Okey, kalau nombor-nombor yang kalau kat sini adalah nombor 2 digit, kita jadikan 1 digit nah. 0 tambah 4 jadi 4, 1 tambah 9 jadi 10. Okey, ini masuk coach. Kalau dapat 2 digit, kita jadikan 1 digit. 1 tambah 0 jadi 1. 5 tambah 4 dapat 9. Okey, kali ini pasangan 64 dan 19. 6 tambah 4 jadi 10. Okey, jadikan 1 digit. 1 tambah 0 jadi 1. 9 tambah 10, 9 tambah 1 jadi 10. Sama juga 1 tambah 0 jadi 1. Jadikan 1 digit. 1 tahun. Jadi sekarang ni stage kedua dah selesai. Kita tambah pula 2 pasangan ni. 1 tambah 1 jadi 2. Okey, jadi ilmu pertama kita dapat ini adalah nombor asas. Nombor asas. Okey. Okey, nombor asas ni adalah karakter kita lah. Kita ada 1 sehingga 9 karakter nah. Ada 9 karakter manusia atas dunia ni. Dan Yusuf Hassan orangnya asas 2. Asas 2 ni lambang kepada suara, dia lambang kepada kasih sayang, dia lambang kepada keintiman, okay? Dia lambang kepada seorang karakter yang pandai bercakap, okay? Ataupun suka bercakap, ataupun suka bersembang, suka berborak. Okey. Kekuatan pada suara. Kemudian dia punya seorang yang peramah lah. Okey. Itu adalah secara umumnya kaitan dengan karakter orang asas 2. Okey. Kita sambung. Ilmu yang kedua adalah nombor cermin. Untuk dapatkan nombor cermin, kita sambung pengiraan. 1 tambah 1 dapat 2, 1 tambah 9 jadi 10. Okey. 10. Jadikan 1 digit. 1 tambah 0 jadi 1. 2 tambah 1 dapat 3. 4 tambah 1 dapat 5. Saya ambil kiri pula. 6 tambah 1 dapat 7.
5 tambah 7 dapat 12. Okey, jadikan satu digit, 1 tambah 2 jadi 3. Okey, kali ni kita dapat di hujung sekali sama. Kalau sama nombornya, ini adalah nombor cermin. Nombor cermin ni bermaksud orang yang ada nombor cermin ni biasanya mudah famous dan mudah terkenal. Okay, dengan sedikit usaha dia mudah famous dan mudah terkenal. Jadi Yusuf Aslam ni dia ada nombor cermin. Okey, baik. Kali ni kita tengok pula selesai ilmu yang kedua, iaitu ilmu nombor cermin. Kali ni kita tengok pula dia punya status kewangan. Okey, kali ni kita tambah silang. 1 tambah 2 letak bawah 2, 1 tambah 2 letak bawah 5. Okey, sekali lagi 1 tambah 2 letak di bawah 2, 1 tambah 2 ni letak di bawah 5. Okey, 1 tambah 2 dapat 3. 1 tambah 2 dapat 3. 3 tambah 3 dapat 6. Okey. Okey, baik. Ini kali ini ilmu yang ketiga adalah ilmu status kewangan atau kod kewangan. Kod kewangan berada di sini lah. Okey, apa maksud 6? 6 tu bermaksud seorang yang mudah mendapat daripada dari segi status kewangan atau kod kewangan dia, seorang yang mudah mendapatkan wang, seorang yang mengumpul wang, ataupun seorang yang berhati-hati dalam bab kewangan. Okey. Jadi selesai untuk pengiraan status pengiraan tarikh lahir menggunakan kaedah petak segitiga. Petak kapal terbang. Okey, ini adalah petaknya. Okey, petak kapal terbang macam mana rupa dia. Dan ini ada ruang kosong kat situ lah. Okey, baik. Kali ni ilmu yang pertama dah tahu nombor asas, yang kedua kita dah tahu nombor cermin, yang ketiga adalah status kewangan, dan yang keempat adalah pengiraan macam ni. Ini adalah pengiraan petak kapal terbang. Dah siap lah, maksudnya objektif kelas kita dah tercapai. Okey, baik. Kali ni ilmu yang kelima adalah pola. Macam mana kita nak kira pola, nak bulatkan pola. Okey, cara nak bulatkan pola adalah dengan cara buat kotak-kotak tu asalkan dia melekat antara satu sama lain, dia jadi satu pola. Okey, contohnya 119. 119 ni adalah pola berkaitan dengan disiplin, ataupun seorang yang suka buat kerja sendiri. Seorang yang suka dari karakter, seorang yang suka buat kerja sendiri. Okey, dalam pola yang kusbulakan ni dia ada karakter, dia ada kekuatan kelemahan diri, dan dia ada berkaitan dengan kerjaya. Dan 119 ni berkaitan karakter dia seorang yang suka buat kerja sendirilah. Selesa dia buat kerja sendiri, dan seorang yang disiplin. Okey, berkaitan dunia disiplin, dan berkaitan juga dengan pola ni juga pola politikal, sesuai jadi ahli politik. Serta juga berkaitan dengan bidang-bidang uniform, contohnya polis, tentera, askar. Okey, kalau kita tengok pun dia ada banyak lakonan berkaitan dengan polis lah. Okey, gerak khas berkaitan dengan uniform. Kemudian dia ada pola 213, kekuatan pada suara, kekuatan pada komunikasi. Selain daripada dia sendiri, dua itu sendiri pun dah memang kekuatan pada suara. Jadi dia ada banyak kekuatan suara yang lain, iaitu komunikasi. So ada dia pandai bercakap, percakapan dia laju, percakapan dia teratur, ataupun dia suara dia kuat, suara dia lantang, suara dia sedap dan sebagainya lah. Semuanya berkaitan dengan kekuatan ataupun kelebihan dari segi komunikasi. Okey, ada beberapa. Okey, ada 3 pola komunikasi. Okey, pola komunikasi ni kalau pola tu dia lebih pada 2, bermaksud dia ada nombor popular. Okey, macam nombor cermin tadi, dia sama macam nombor cermin lah. Walaupun orang tu tak ada nombor cermin, tapi ada nombor popular, bermaksud pola yang lebih pada 2 kali. Dia juga berpotensi untuk mudah famous dan mudah terkenal. Okey. Seterusnya dia ada pola 363, iaitu pola berkaitan dengan dunia pelaburan. 573 iaitu pola berkaitan dengan VIP, pola bangsawan. Okey, berpotensi juga dalam hal-hal bangsawan. Okey, mudah berkawan dengan orang-orang atasan, dengan datuk-datuk IYB. Okey, dan kita pun sudah maklum, Datuk Yusuf Aslam pun dah memang pangkat datuk lah, berpotensi untuk mendapat pangkat. Jadi dia pun dapat pangkat Datuk Yusuf Aslam. Okey, pola pola VIP ataupun pola bangsawan, boleh jadi berketurunan bangsawan. Okey, selesai aku cerita. Dan satu lagi ada pola 615, iaitu pola outstation, berpotensi bekerja di luar kawasan. Kadang-kadang di luar kawasan tu sampai tahap boleh bekerja, mencari rezeki sampai ke luar negara lah. Okey, macam ini
Yusuf Haslam ni dia banyak bekerja, banyak travel ataupun bekerja dalam Malaysia lah, yang kita selalu nampak lah. Okey, selesai berkaitan dengan pengiraan statik. Okey, dan ada segi pengiraan yang dinamakan pengiraan keturunan dan warisan. Keturunan ataupun leluhur, yang mana kita boleh tengok dia punya potensi melalui keturunannya. Okey, kita tengok potensi di keturunan dia. Okey, untuk pengiraan di atas ni adalah pengiraan yang bermahar. Jadi aku tak tunjukkan dia punya formula dia. Okey, ini jadi 4, ini jadi 7, ini jadi 1, ini jadi 7. Okey, 7, 8, 9, 11 dapat 2, 7 tambah 1, 8, 8, 9, 10, 1, 8, 9, 8, 16, 15 dapat 6, 9 tambah 9, 6, 27, 8, 9, 4, 5, 6, 9, 6, 6, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 6. Okey, ini keturunan sebelah ayah, ini keturunan sebelah ibu. Okey, baik. Ini kita punya keturunan dia. Kita tengok apakah potensi yang ada di keturunan yang boleh diwarisi. Sebelah ayah dan sebelah ibu. Okey. Jadi di keturunan sebelah kedua-dua keturunan ada pola 213. Okey, pola yang pola suara tadilah, pola komunikasi. Jadi dapat di keturunan dia ada kelebihan dari komunikasi, dan dia dapat secara direct teruslah daripada keturunan dia potensi atau bakat berkomunikasi. Okey. Selain itu dia ada pola 966, pola usahawan. Juga di sebelah ayah dia pun ada pola 966, pola usahawan. Jadi bermaksud keturunan belah ayah dan mak dia memang orang berniaga lah, orang berniaga, dan juga berpotensi untuk dapat bakat-bakat dalam bidang perniagaan lah. Tapi yang kita nampak Yusuf Haslam ni perniagaan ni berkaitan dengan perniagaan. Jadi pengarah lah, pengarah filem lah. Itu dia punya bisnes bisnes buat bisnes dia, iaitu berkaitan dengan dunia pengarahan. Okey, dunia perfilman. Okey. Dan ada pelaburan kat situ, sama juga di bawah ni ada pula pelaburan. Okey. Dapat terus daripada keturunan dia. Okey, 189 berkaitan dengan potensi berkaitan dengan satu orang karakter yang aktif. Okey. Oh, kejap. Ada cara pengiraan kat sini 2 tambah 1 dapat 3, 8 tambah 1 dapat 9. Di sini 9 8, 1 sama 9. Okey. 9, okey, silap 9 tambah 3, 9 plus 12, 12 jadi 3. Okey, silap. Okey. Okey, 933 ni adalah kerja-kerja kontrak lah. Kerja-kerja yang ada jangka masa yang tertentu kerja-kerja kontrak tu lebih kepada kerja-kerja yang ada jangka masa tertentu. Termasuklah dalam bidang lakonan perfilman pun dia ada jangka masa yang tertentu. Habis satu filem, habis job dia. Itu bermaksud dia berpotensi buat kerja yang ada jangka masa yang tertentu. Okey, yang sekejap-sekejap lah orang panggil. Kalau filem tu kata dalam makan masa 5 bulan, habis 5 bulan habislah job dia. Okey, dia kena buat filem yang lain pula. Tu job dia Okey, dia kemudian dia ada pada 729, iaitu berkaitan dengan pemasaran dunia pemasaran. Okey, marketing. Okey, ada kelebihan dari segi marketing. Kemudian ada pola 426, iaitu pola yang berkaitan dengan pola penyampaian ilmu melalui suara ataupun pola ceramah. Pola ceramah, pola syarahan. Okey, perkongsian ilmu. Okey, ada kelebihan dari segi ceramah kat situ. Kemudian ada pola 819, iaitu pola travel. Sama juga 189 ni. Pola travel, pola berkaitan dengan karakter seorang yang aktif. Okey, pola berkaitan dengan banyak berjalan, banyak travel, makan angin, berkaitan dengan dunia pelancongan. Okey. Ada pola 786, iaitu pola servis dan perkhidmatan, menyelesaikan masalah orang, dan juga sesuai dalam bidang-bidang berkaitan dengan kaunseling. Jadi secara umumnya yang aku cerita panjang lebar tadi berkaitan dengan Yusuf Haslam punya kerjaya dan ke karakter, mungkin kita tahu sebut sikit lah karakter kalau orang yang rapat-rapat ni, tapi kita tahu berkaitan dengan kerjaya dia dalam tarikh lahir ni ada potensi-potensi yang berkaitan dengan kerjaya dia. Antaranya apa? Antaranya 213, pola yang berkaitan dengan kekuatan suara untuk pengarahan lakonan.
213 pola suara sesuai pola komunikasi, sesuai dalam bidang-bidang lakonan. Okey, lakonan perlukan kena ada suara, kelebihan bagi suara. Okey, pengarah pun, nak mengarah filem pun kena ada kekuatan suara, kelebihan berkomunikasi. Nah, itu kekuatan dia untuk jadi seorang pengarah filem ataupun seorang pelakon. Okey. Selain itu dia ada 119 ni, dan kebanyakan yang kita tengok dia punya pengarahan tu berkaitan dengan dunia lakonan yang berkaitan dengan disiplin ataupun berkaitan dengan uniform lah, gerak khas, yang coach ingat lah. Kemudian yang dia ada pola kita berkaitan dengan usahawan, yang mana dia punya bakat usahawan, bakat berniaga ni dapat beda keturunan dia, walaupun tak ada di sini tapi ada di keturunan dia nah. Dan dia dapat dan dia pun berpotensi juga untuk maju dalam bidang usahawan. Okey, dia ambil bakat daripada keturunan dia nah. Jadi dia dari segi dia punya usahawan dia ataupun bakat berniaganya dalam segi pengarahan filem lah. Okey. Kemudian ada pola 363 ni berkaitan dengan pelaburan. Pelaburan tu, jadi dunia pelaburan pun pengarahan filem pun adalah satu pelaburan yang besar nah. Okey, untuk mengarahkan filem. Okey, baik, dan bajet yang besar lah dalam pengarahan filem. Okey. Okey, dan lain-lain tu sebagai bonus, contohnya 573 ni. Okey, berpotensi untuk dapat pangkat sebagai seorang datuk, dan dia pun memang dapat pangkat. Okey, dia pun ada pangkat Datuk Yusof Samnah. Okey, potensi tu dapat kat dia. Kemudian yang lain-lain tu contohnya apa lagi, berkaitan dengan travel, okey, berkaitan dengan servis dan perkhidmatan. Jadi dari segi servis perkhidmatan ni lebih kepada menyediakan servis dan perkhidmatan ni, menyediakan hiburan lah. Okey, dalam bidang pengarahan filem. Okey. Dan juga pola ceramah ni, mungkin kita pun tak tahu, mungkin kita tahu dia ada terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan ceramah dan syarahan, penyampaian ilmu dan sebagainya lah, dan juga counselling lah. Itu bakat-bakat yang lain lah yang ada pada karakter Yusof Aslam. Okey. Okey, baik, itu saya boleh huraikan berkaitan dengan Yusof Aslam. Jika anda berminat dengan dengan servis macam ni, okey, jadi servis macam ni untuk analisis macam ni, sekiranya anda berminat untuk coach buat analisis macam ni untuk tarikh lahir anda. Okey, ada lagi okey, untuk analisis tarikh lahir, analisis tarikh lahir, macam ni, keturunan dan warisan dan juga potensi diri ni. Yang pertamanya asas lah, asas dan keturunan. Okey, berharga RM49 saja. Okey, keturunan. Yang kedua, yang lebih detail ataupun full analisis tarikh lahir. Okey, yang tadi tu baru sikit baru nah. Dia ada lagi bab berkaitan dengan masalah kewangan, masalah kesihatan, potensi masalah kewangan, kesihatan, ada kerjaan kita rantau nombor 9 dan juga bab jodoh dan perkahwinan. Okey, ini bernilai RM169. Dan satu lagi adalah bab jodoh dan perkahwinan. Bab jodoh dan perkahwinan bernilai RM99. Okey, jika anda berminat untuk coach buat analisis yang seperti ini, coach akan sediakan video, sediakan maklumat-maklumat diri anda, dan coach akan buat video pencerahan tentang tarikh lahir anda nah. Jadi moga-moga bermanfaat. Dan sekiranya anda berminat untuk dapatkan package belajar nah. Okey, nak belajar ilmu ni, nak mendalami ilmu ni, dan nak mengkaji diri sendiri, mengkaji ahli keluarga, mengkaji keturunan dan sebagainya, anda boleh dapatkan package ilmu nah. Package ilmu, okey, yang mana dalam package ilmu ni anda akan dapat ilmunya lebih daripada ilmu lebih pada 20 bab. Bukan sekadar tarikh lahir je. Ada bab nombor telefon, arah kejayaan, bab berkaitan dengan nombor rumah, bab berkaitan dengan IC, dan banyak lagi. Kemudian anda akan dapat software pengiraan tarikh lahir. Software pun ada 4. Okey, ada 4. Tarikh lahir, software keturunan, software nombor telefon, dan software nak buat laporan tarikh lahir nah. Laporan tarikh lahir. Kemudian video pelajaran, kemudian kelas ataupun group support, dan satu lagi adalah e-book. Okey, e-book.
Okey, bagi anda minat dengan package ilmu ni, anda boleh dapatkan, boleh PM coach lah untuk package ilmu ni. Okey, dalam live coach dalam live biasanya coach akan bagi diskaun untuk anda dapatkan package ilmu ni, apa boleh PM tepi, dan harga asalnya adalah RM600. Ini harga asal dia Okey, jika anda berminat boleh PM coach laju-laju. Wasabi coach ataupun PM coach lah. Okey, dekat link yang coach sediakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.